Good morning guys. So hari ni kita nak ke Fansipan. Daripada hotel kita nak ke Sun Plaza 250 meter, lebih kurang 290 meter macam tu lah. So kita jalan kaki je. Semua kena dera jalan kaki lagi ni. Oh macam tu cara pegang budak. Dia pergi sini. Oh, okey. Take a train to a top, up and down, not to see Big Buddha Pagoda. Not to see Big Buddha. Yeah, you buy ticket going up, going down. You can walk down to see Big Buddha. Oh, Pagoda. to see. Okay. Okay. Two way, one way, and hit buffet. If I walk here and then here means. Walk to cable car station. Oh, okay. Then. Okay, only going up. Only going up. Okay, So okay. much be cheaper, right? Yeah. Kalau 1,420 per person. Per person? And 21. to 29.82. Okay. So ni dalam keadaan train. Sebelum kita naik kabel car. Belum naik kabel car lagi ni. Okay, lepas naik train kita nak naik kabel car. Tapi dia punya perantaraan ni memang cantik. Sejuk. Like this lah. Macam vibe-vibe Europe gitu. Awal jajan. Jom kita teruskan perjalanan naik cable car. Macam kata pun. So sepanjang sebelum kita naik ke Fansipan ni, kita dapat tengok view macam ni lah. Cantik-cantik, tengok bunga-bunga, tengok decoration dengan dia punya culture. So Ngamsul. Jom kita naik kabel car pula. Kita nak tengok tandas dia macam mana kat sini. Bersih ke? Kotor ke? Okey lah. Masih ada bidet, ada tisu. Boleh? Lulus. Takut tinggi ke? Ha? Takut tinggi? Tak, okey. Baik. Sebab kita nak naik kabel car. Satu kabin boleh naik 35 orang lah. So kita boleh masuk semua orang. Besar tau dia punya kabel car. Patut ada 20 minit bawa slow gila babi je. Ho. Muat semua orang boleh. Dia acak sini. 1400 meter. Wow, jenis world record eh. Weh, siapa kentut weh? Siapa kentut? Buka tingkap. Atas boleh. Nampak apa? Gambar. Dah berada kat atas awan. Wow. Sunny.
ambil gambar banyak sikit. Ada rumah. Oi, Siapa dia duduk situ tu? dia orang. Ada dapur. Tengah masak macam tu. Dia saya ikan. Tengah saya ikan. Ikan geli. Kalau tengok fokus Sunny tu sampai pukul 12 tengah hari ni je. Petang ni kalau datang dah cloudy. Sampai berapa ni? Sampai berapa ni? Okay, turun-turun je daripada cable car ada orang jual-jual makanan-makanan macam ni. There will be strong winds, low temperature, and thin air on the way to Fighting Up Inlet. So please ensure you're wearing warm clothing Restoran. and take frequent breaks to Makan tengok awan. Okay, kita dah sampai hampir nak ke muncak dia. So kita akan naik train untuk naik ke summit. Tapi sebelum tu kita tengok. Wow, ya Allah cantiknya, Masya Allah. Nak naik train, kena naik tangga. Naik. Itu. Tu. Kita nak pergi naik atas tu. Sebelum tu kita tengok view daripada sini. Wih. Lepas tu, kat belakang sana. Yo, lawanya. Tadi. Wow. Sangat cantik. Very beautiful. Gaya bodoh. So kita akan naik train. Sebab macam tak mampu je nak naik 600 nak tangga. Turun nanti boleh kot. Aden, nak naik apa tu? Train. Okay, kita dapat bawa train. Tengok. Kalau tak kau kena naik tangga tu bawah. Pergi je kita naik. Turun lagi kita naik tangga. Satu tangga ke satu tangga. Senok paru-paru. Dia tak penat ni, tak cukup oksigen. Wah, tinggi. Ya Allah, tingginya. Dah sampai kot. Kan, kira ni. Ikutlah. Kita bising tengok ada apa. Sekarang kita dekat Fansipan Summit. Cho cậu lên cầm cờ này. Terlalu tinggi. Cậu ơi. Cờ đây. Cantiknya. Miau. Tiba miau. Korang tengok dalam gambar apa semua lawa-lawa. Tapi sebenarnya tu nampak. Oh. Tu dia. Sampah. Nasib baiklah kita ikut. Steep dia punya tangga ni. Pressure kat tulang belakang. So yang ni dekat area dia punya temple lah. Cantik. Vibe dia lawa.
Janganlah pakai. Kalau pakai kasut tumit tinggi ni, nak ayah Pak Karim. Kita nak turun balik kat bawah tu. Nak naik kabel car. Snapdragon kan mas. Boleh tahan juga Nak kena naik balik tangga. Lepas tu turun. Oh, ni title Buddhis. Soalan dia macam mana dia bawa patung ni naik sampai atas. Takkan naik kabel car kan? Dia besar. Tapi kita dah penat gila, mana nak duduk ni? Ni. Bawah ni. Kalau ada gelongso best juga. Nasib baik kena turun. Kalau kena naik. Penat tak? Penat tak? Penat? Up. Dah turun penat-penat dia belanja bawa popcorn pula. Jahat betul. So package kita ni kita ambil sekali dengan makan. So ni makanan-makanan dia. Sedapnya bau. Apa ni? Pumpkin masalah. Dal. Kedai dia restoran halal. Halal food. Pizza. Wow. Apa ni? Papaya salad. Wow. Okay. Ada goreng-goreng. Sate. Mana? Oh. Oi, dah macam buffet Ramadan dah ni. Grilled chicken. Jom makan. Tom yum. Oh, udang. Wow. Mesti kena try. Rugi. Kalau kat Malaysia tak dapat. Tak dapat harga ni. Ni makan macam ni. Wow. Sedapnya. Entah, kadai chicken. Ya kot. Bau macam tu kan. Sedapnya. Sedapnya.